Hai. Macam lebo je muka. Sini lighting orange lah. Orange sangat. Dah balik ke belum lagi? Tak balik lagi. Rasa macam tak nak balik ah. Best lah duduk sini. Balik tak nak balik? Best gila duduk sini. Waalaikumsalam. Hai. Sekejap. China. Extend je duduk sana. Tak boleh. Kerja. Belum. Stay kat China. Masa kecil apa-apa saya duduk China belum main TikTok. Allah. Allahu Rabbi. Ya Allah. Kenapa? Berapa hari lagi kerja? Baik dalam 4 hari je. Macam tu lagi kot. Nak start kerja 4 ke 5. Tak buat konten. Hari ni bosan nak buat konten. Semalam saya tak buat konten. Saya gaduh tu. Semalam saya meeting. Pada hari ni konten refill. Orang tu bila post refill apa? Refill ke reveal? Reveal lah. Dah post lah. Oh, belum lagi. Tak buat lagi. Hari ni baru buat. Acak. Kecipa. Oh, lama. Acak. Oh, lama. Tak. Ni lagu lama. Kurus ni alhamdulillah. Allah. Acak. Kecipa. Tak melekat. Satu je padahal. Allahu Rabbi. Jap. Allahu Rabbi, tak lekat. Jap. Seterusnya. Ya Allah, tak lekat. Cacat ah. Jap. Seteruslah aku. Salam, hai. Kok macam gemuk. Ngembuk ngakak. Gak aja. Tidak ni je. 3. Listen lagi. Tak, saya pakai gum je yang boleh cabut tu. Senang nak solat. Saya tak pakai extension.
Outfit putih tak cepat kotor ke cepat lah. Tapi pandai lah kita cover. Ni ada 3 kat sini. Ya. Cepat tak apa. Outfit check. Aku dah pulang baju ni banyak kali. Lepas tu apa? Jaket je pun. Jaket je pun. Allah. Oh, hari ni tema saya tema The Asia. Baru nak pergi shopping hari ni. Mana jadi Syam? Bila balik 3 hari lagi kot. Seminggu. Tika cakap seminggu lagi. Oh, dia gelap. Dia gelap Cakap? ke depan. Gelap. Kat belakang dia gelap sebab kan lighting orange. Lepas tu dah tak ada lighting dah. Berapa lama ambil masa siap? Selama mana yang mungkin. Selagi dia dok kata nak sapa, lagi tu kita kata bersiap. Siap. Wow, sejuk. Taruh situ. Tikah je. Tikah dengan saya. Sekejap. Acik saya end sekejap. Sebab balik kejap Lah kat sana. Dia cakap macam mana? Ada tapi tak sedap. Ada je. Nak makan halal tu dia cakap susah sangat pun tak juga. Terlalu senang pun tak juga. Dia pandai cari. Nak lagi tahu tak nak lagi senang apa weh? Apa? Halalkan saya. Halalkan saya. Itu baru dah awak dia dapat lagi makan senang. halal. Asal ni. Macam apa? Muka aku macam tak balance tu. Dia macam kurus tapi dia berisi. Kau faham tak? Kembang Dia gitu je. macam kurus kat sini. Tapi dia ada Aha. macam tu. Kau tak simetri. Di kastel dah. Siapa nak tukar makan? Boleh je nak halalkan awak tak? Ya. Tak available lah. Ikan je available. Ya, betul tu. Akak Bella pergi meeting. Ni kan dah terbuka ni ha. Dah ke bawah tu ke? Tak lah. Ni tak terbuka. Ni je terbuka. Kelak. Dah elok lah video aku. Hai. Pedas. Sini sekarang musim sama. Tapi 2 hari dah hujan. Semalam dengan hari ni. So tak ada panas sangat lah. Kalau tak memang dia macam panas dia tu panas lagi pada Ganu, panas lagi pada Kedah. Panas kering. Dia panas yang kering. Kulit kita orang pun kering. Habis kering. Malaysia panas berangin. Tak ada angin. Ni panas yang betul-betul panas bahang.
Lapar. Ada mana? Hotel. Ya, kita turun. Ada dia turun. Story ni. Patut diam. Okey lah, okey. Kan dia Syami. Tak nak. Dah ada lah. Apa nak budak-budak AI? Saya tak suka. Buat mama. Main bola. Bila post konten esok. Mana mak, ya Allah. Awak ingat mak tu lelaki saya ke? Mak bukan. Allah Rabbi. Saya tak tahulah mak mana. Tengok cabut lagi Tika. What is that? Kuku. Satu je cabut. Kuku macam tu. Ewa. Aduh. Nak menangis. Pedas tos. Bagi dia bagi selalu maksudnya. Minum air dulu. Tak nak jaga lipstick. Lipstick lagi penting. Abang Asia ke saya yang Asia sekarang ni? Saya tema Asia ni. Tema Asia, tema bendera China. Kita putih merah dah ni. Akak Asia lah. Makan pan mi. Ni kalau terus hujan memang sejuk . Kalau kita turun ada dekat ke? Tak payah kan yang turun ni. Tapi akak nak naik dulu, dia nak kecil. Oh. Nak pergi mencari barang. Shopping. Ya, kat Guangzhou. Nak pergi shopping bola awak takkan nak pakai baju tidur shopping. Mahal tak hotel sana? Tak tahulah. Tak tahulah. Irfan mana? Irfan dah keluar kot. Tak tahulah. Kita orang bukan sekali pun. Irfan duduk dengan Abel. Gadis idamanku, hanya engkau yang bisa.
duit kau dia tolak ke tak ada kan? Duit apa? Tasha Minggu. Aha. Dia tak tolak kan? Oh. Jelas tak lapar ni. Diorang dah makan. Siapa? Bodoh lah. Semalam ada kita makan durian kan. Lepas tu aku dah jadi macam terliur pula nak makan durian. Oh, kalau bukan sebab semalam tu aku tak terliur pun. Tak pahajak. Dia macam gas tu. Nak rasa je. Ya, bukanlah macam tu. Oh. Lah kalau Kak Bella ada join Kak Bella join lah. Takkan saya nak pergi bercuti dengan laki orang ke apa. Nak? Orang lain dah 2-3 kali dah kahwin. Aku ni 2-3 kali kahwin. yelah macam-macam daripada kahwin balik. 2-3 kali dah kahwin. Lokal rasa. Tak nak lembut lagi ni. Tak boleh. Siapa lagi bagi saya tikar setah akak. Akak Apel dengan Ipel. Minatlah Haris Hamdan. Tak boleh cakap. Kapat. Gini. Tak kenal lah. Dia belum maju. Tengok muka dekat. Sekejap. Aku tak tahu lah orang cakap dia ke bukan. Sekejap. Dekat sikit. Macam muka Yusof lah. Dia budak bucak alam. Tak kenal. Kenapa dia budak bucak alam? Apa macam ni? Wow. Apa ni makan tak ada sopan. Ada lipstick nak kena jaga. Nanti dia jadi tampung. Langsung gila. Itulah. Kenapa dah gambar ni macam pekat kena aku? Kat sana pukul berapa? Kat sana Wan gelap. Kat sana Malaysia pukul berapa? Ya, tak sakit lah. Tak ada kat ni. Pukul 5 berapa? 5.16. Kat sana dah malam kan. Sama je Malaysia dengan China. Sebenarnya dia pun pukul 5.16. Cuma kat sini macam waktu solat dia awal sikit. Dia waktu solat dia awal sikit. Jumpa tak Shi Yuki? Siapa tu Shi Yuki? Ataupun itu apa? Aduh.
Kuku aku dah dalam tu sampah. Ada. Kuku saya hilang. Ada jual nasi dagang tak kat sana? Ada, saya jual. Baiklah. Saya nak keluar dah. Bye.